Apa khabar semua? Sekarang saya berada dalam sebuah makmal enjin antara yang terbaik di Malaysia. Jadi dalam video ni saya akan bawa anda untuk tengok apa yang makmal ni buat. Nanti kita akan tanya seorang profesor. Betul ke makmal dia ni antara yang terbaik di Malaysia? Anda juga akan tengok macam mana enjin ni beroperasi, apa data-data yang diambil dan diorang buat apa dengan data ni. Dan mungkin paling ramai orang nak tahu adalah susah sangat ke kita nak buat enjin walaupun dah ada makmal penyelidikan yang hebat macam ni. Baik, sekarang kita bersama Profesor Srita Raju. Profesor Srita adalah manager untuk lab ni. Jadi jom kita tanya Prof. Prof, sebenarnya kita dekat mana sekarang ni? Apa yang tempat dibuat sebenarnya? Oh, okey. So, sekarang ni kita berada di Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Kudai. Di bangunan ni adalah Institute for Sustainable Transport, di mana kita membuat penyelidikan yang berkenaan penggunaan karbon daripada bidang pengangkutan. Okey, jadi basically enjin yang ada dekat sini, kita tim Prof buat research untuk tengok macam mana dia boleh jimat lebih minyak ke? Macam tu ke? Lebih kurang macam tu. So, tujuan kita adalah untuk menjadikan enjin ni lebih efisien supaya dia penggunaan minyak kurang. Tapi yang lebih penting adalah bahan emission dia akan berkurang. Okey Prof, tapi sebenarnya dekat tempat lain pun ada juga lab enjin, orang test enjin kan. Jadi apa yang membuatkan lab enjin dekat UTM ni, specifically tadi IST kan, salah satu lab enjin yang terbaik dekat Malaysia ni? Okey, betul. Ada lah banyak tempat yang membuat penyelidikan dan juga testing enjin. Tapi apa yang ada kat UTM ni adalah kita menubuhkan enjin lab ni bersama dengan Imperial College London. Kita dah bekerjasama dengan mereka lebih daripada 10 tahun dan sistem yang kita ada ni adalah antara sistem yang unik. Nak dikatakan satu-satunya dekat Malaysia yang boleh membuat testing enjin bersama dengan turbocharger ataupun supercharger, dan kita boleh buat testing keseluruhan engine performance. Okey, jadi kita buat engine testing ni untuk siapa? Adakah untuk penyelidikan pelajar-pelajar master dan PhD ke, atau untuk company ke, macam mana? Okey, actually kita buat untuk pelajar pun ada, kita juga buat servis untuk company dekat luar. Kita pernah buat contract research dengan company daripada Jepun, company daripada Germany yang datang buat testing dengan kita. Sebab kita boleh buat component level testing, kita katakan. So kita boleh tukar turbocharger yang berlainan, kita boleh testing engine tu macam mana. Dan engine yang kita ada ni, kita ada full control. So bila kita buat testing engine ni, kalau kita pakai ECU stock, kita sebenarnya tak boleh explore banyak benda dalam engine tersebut sebab ECU stock tu dah di set. Tapi kalau kita ada ECU sendiri yang kita boleh program dan kita boleh ubah semua parameter dalam engine tersebut, kita boleh testing engine tu untuk tahap yang paling baik, sama ada kita nak performance yang tinggi ataupun kita nak pengurangan minyak yang paling tinggi ataupun kita nak kurangkan emission. Semua performance tu kita boleh buat testing. Yang dikatakan yang boleh bekerja, yang boleh buat semua ni, maybe the only one lah kat sini, kat Malaysia. Dan kalau dekat Asia Tenggara pun saya kata antara yang terbaik yang ni. Okey, sebab saya pun ada dengar company-company yang besar-besar dari luar negara pun hantar turbo diorang, enjin diorang untuk buat testing dekat sini. Jadi definitely apa yang Prof ada dekat sini satu benda yang sangat special lah. Okey, sebelum kita tanya Prof dengan lebih banyak lagi, jom saya tunjukkan dekat anda macam mana enjin ni berfungsi. Baik, udara dari enjin pertama sekali akan masuk ikut intake dekat sini. Bila dia masuk je, dia akan lalu ke flow meter. Flow meter ni untuk mengira aliran udara yang masuk. Kemudian udara ni akan masuk terus sampai ke intake kompresor. Sebab enjin ni ada turbocharger. Dekat sini dia punya turbo. Comel je turbo dia. Okey. Jadi selepas udara tu masuk ke dalam kompresor punya intake, udara tu akan dimampatkan, dan bila dah mampat tu dia akan jadi panas sikit kan. Dia akan kena lalu intercooler. Dia akan lalu melalui pipe ni masuk ke intercooler. Kalau kereta korang ada enjin turbo, mesti kereta tu akan ada intercooler juga. Intercooler dekat lab ni digunakan intercooler yang besar macam ni dan digunakan
water cooling. Jadi ada pipe air yang akan masuk ke dalam intercooler ni yang menyejukkan udara ni. Seterusnya, udara ni akan masuk ke dalam enjin. Jom kita pergi belah sana. Baik, jadi udara yang keluar dari intercooler ni dia dah sejuk sikit dan dia dah mampat, barulah dia akan masuk ke dalam enjin. Sebelum sampai ke enjin, dia akan lalu dulu throttle body. Ini throttle body. Dan untuk test rig ni, kalau anda perasan, sini ada satu pressure sensor dan dekat hujung intake manifold ni ada juga satu lagi pressure sensor. Dan saya dimaklumkan bahawa ada sebenarnya pressure drop antara silinder yang paling dekat dengan throttle body dengan silinder yang paling jauh dengan throttle body. Pressure drop dia lebih kurang 1 kilopascal. Jadi ada kemungkinan berdasarkan design intake kita ni, udara tu mungkin akan didistribute dengan sempurna antara semua silinder ataupun tidak. Baik, itu pasal udara. Sekarang udara dah masuk ke dalam enjin. Macam mana pula dengan minyak petrol kita? Jadi minyak ni sebenarnya apa yang mereka buat adalah dekat situ kalau anda perasan ada tangki yang digunakan dalam kereta juga, dia orang buka dan letak dekat situ dan kemudian minyak akan dipump naik ke atas dan turun semula melalui tube ni. Dan tube ni akan masuk ke dalam fuel rail. Dan sebelum masuk ke dalam fuel rail ni, sekali lagi diorang akan tap pressure dekat sini untuk tahu tekanan minyak yang masuk ke dalam enjin. Dan dekat situlah dia punya sistem fueling. Satu lagi benda yang special tentang enjin ni adalah kita juga boleh masukkan minyak yang kedua dan dalam kes ni diorang masukkan hidrogen. Sekarang ni anda perasan kan orang sebut pasal enjin hidrogen. Jadi ini jugalah salah satu sebab kenapa mereka bangunkan test facility ni adalah untuk masukkan kuantiti hidrogen dekat dalam enjin ni dan tengok apa yang berlaku kepada power output enjin ni. Jadi hidrogen supply akan datang daripada atas sana dan dia sebenarnya adalah daripada tangki di luar dan masuk ke dalam pipe yang comel ni. Inilah dia hidrogen punya feed line. Hidrogen ni dekat luar tangki ni bertekanan 200 bar. Jadi tekanan yang sangat tinggi. Bila dimasukkan ke dalam ni ada regulator, dia akan turun kepada 10 bar. Kemudian boleh regulate lagi sampailah tinggal 4 bar. Pressure ni kena betul sebab kalau dia kecil sangat nanti dia tak akan masuk ke dalam enjin. Dia akan ditendang semula keluar. Kalau dia masuk tu tekanan terlalu tinggi, dia akan kacau pula campuran minyak dan udara yang dah ada dekat dalam enjin tu. Jadi dekat sini mereka akan monitor pressure dan of course mereka juga kena tengok flow hidrogen tu banyak mana yang masuk ke dalam. Barulah boleh tahu nanti perkaitan antara berapa banyak hidrogen masuk dan juga power output enjin ni. Jadi gas hidrogen tu akan masuk ke sini dan ada sini dipanggil hydrogen fuel rail dia. Dia duduk parallel dengan fuel rail petrol tadi dan dia akan dimasukkan ke dalam port. Jadi dia sebenarnya adalah port injection punya sistem dan dia orang tebuk dekat port dekat sini untuk masukkan fuel injector untuk hidrogen. Ini dia punya intake manifold. Jadi somehow memang dia orang dah tebuk siap-siap lubang ni mungkin untuk apa-apa minyak yang kedua. Tapi mungkin teknologi tu belum bersedia sewaktu diorang design manifold ni. Maka apa yang diorang buat sekarang adalah tebuk je lubang dekat dalam tu dan masukkan fuel injector untuk hidrogen. Okey, tadi kita dekat intake side, sekarang kita dekat exhaust side pula. Bila campuran minyak dan udara tu dah dibakar, maka dia kenalah dikeluarkan oleh enjin. Okey, bila dikeluarkan oleh enjin, first sekali hasil pembakaran tu akan masuk ke dalam turbocharger turbine punya side. Tadi daripada intake dia masuk ke compressor side. Sekarang bila dia dah terbakar, dia akan masuk ke turbine side. Jadi dekat sini memang sangat panas. Biasanya ada heat shield dekat sini. Dan kalau anda perasan, diorang balut ni dengan aluminium foil pun sebab tak nak kabel-kabel ni cair dia punya getah dia. Okey, jadi bila keluar dekat turbine ni, maka ada lagi lah beberapa pressure sensor dan juga temperature sensor. Banyak juga sensor-sensor dekat sini untuk measure mainly tekanan dan juga suhu udara yang keluar daripada sini. Jadi suhu ni memang sangat tinggi. Kalau dekat dalam turbine tu, betul-betul dekat turbine tu boleh mencecah 1000 darjah Celsius pada full load. Dan kemudian udara tu akan keluar melalui exhaust. Dan of course mereka juga kena pasang segala auxiliary system yang diperlukan oleh enjin ni untuk beroperasi. Contohnya enjin kita tu ada radiator kan, diperlukan untuk cooling. Tapi kalau lab testing macam ni, kena ada kapasiti yang besar untuk cooling sebab enjin ni memang tak bergerak.
Kalau enjin kita tu dia bergerak, dia dapat penyejukan daripada udara luar. Tapi dalam lab ni, enjin tak bergerak, maka diorang menggunakan heat exchanger ni untuk menggantikan radiator yang biasa. Radiator kita tu pun effectively adalah heat exchanger. Okey, jadi itu tentang engine side. Apakah data yang diorang ambil daripada enjin ni? Of course, data-data yang diambil termasuklah tekanan dan juga suhu dalam sensor yang banyak-banyak ni. Dan satu lagi data yang paling penting adalah torque enjin ni pada satu-satu masa. Dan daripada torque itulah boleh dikira power enjin. Untuk mendapatkan torque daripada enjin ni, kalau anda tengok dekat sini, ini kita punya starter motor dan dekat sini adalah flywheel. Jadi output daripada flywheel ni disambungkan terus kepada dynamometer. Jadi dynamometer ni lah yang bagi load kepada enjin ni dan juga mengukur kuasa yang dikeluarkan oleh enjin. Dynamometer ni mereka menggunakan eddy current dynamometer. Maksudnya dalam ni ada magnet yang kuat yang memberi load kepada shaft dekat dalam dyno ni. Dan disebabkan enjin ni menghasilkan kuasa yang banyak, maka dyno ni sendiri perlulah disejukkan. Okey, dekat sini ada piping untuk penyejukan dyno ni pun menggunakan air juga. Lepas tu kan data-data yang keluar daripada output thermocouple, pressure sensor, dyno ni pergi ke mana data tu? Jom saya tunjukkan kepada anda. Jadi anda perasan tak kabel-kabel tu semua menuju ke atas. Dan di atas ni lah ada kabel line dan dia akan pergi ke data acquisition system. Ini satu lagi sistem yang agak mahal dekat setup ni adalah Kistler punya pressure sensor. Kistler punya pressure sensor ni diorang gunakan untuk measure pressure dekat dalam combustion cylinder tu. Maksudnya sewaktu power stroke tu, berapakah tekanan sewaktu tu. Jadi memang tekanan sangat tinggi dalam 60 bar macam tu. Dan pressure sensor ni boleh measure. Sebab tu sistem ni sangat mahal, berpuluh-puluh ribu. Dan semua kabel yang naik ke atas ni, dia akan pergi ke data acquisition punya box. Jadi wiring ni yang pening kepala nak set up ni, masa mula-mula dia orang nak set up lab ni. Saya ingat dulu semasa saya di Imperial College, ada technician duduk berminggu-minggu dekat dalam lab untuk pasang satu persatu wire ni. So, memang sangat complicated. Dan daripada box ni, kenalah dihantar ke komputer untuk kita proses data ni. Dan data ni dihantar ke control room. Okey, jadi jom saya tunjuk kepada anda control room pula. Memang canggih. Sebelum tu, disebabkan enjin ni kita buat eksperimen terhadap dia, maka ECU ataupun Electronic Control Unit enjin ni tak bolehlah menggunakan ECU yang asal. Sebab ECU yang asal ni manufacturer dah limitkan. Kita tak boleh nak godek-godek sangat. Sebab kalau tidak nanti rosak enjin ni dan manufacturer pula yang kena ganti kalau dia dalam warranty. Jadi mereka akan limitkan parameter yang boleh diubah. Jadi apa yang diorang buat adalah digantikan ECU tu dengan ECU Motec. Tapi ECU Motec ni boleh digunakan untuk sistem yang asal, iaitu menggunakan petrol. Tapi sekarang ni anda ingat kan, enjin ni ada hydrogen. Jadi diorang menggunakan satu lagi ECU, nama dia Max kalau tak silap saya. Nampak itu? Nak menguruskan wiring tu memang satu hal. Jadi memang sangat complicated. Dan data-data daripada data acquisition box tadi pergi ke mana? Dia akan pergi ke komputer di control room. Okey, jadi anda dah tengok kan macam mana enjin dekat dalam lab ni beroperasi. Nampak? Hebat kan? Enjin internal combustion engine ni. Tapi anda tahulah sekarang ni orang sibuk sekarang dengan EV, dengan hybrid dan sebagainya. Jadi ramai orang yang kata enjin internal combustion engine ni akan pupus. Lepas tu siapa yang beli sekarang memang rugi. Kalau nak beli mesti kena beli EV sekarang ni. Jadi pandangan Prof yang dah bekerja sangat lama dalam bidang ni dan buat penyelidikan dengan industri dekat luar negara lagi, Prof rasalah akan pupus ke enjin internal combustion engine ni? Okey, jawapan pendek capital letter tidak. Takkan pupus. Sebab kalau kita ambil okey, sebelum tu ini Prof cakap ni bukan sebab Prof buat internal combustion engine tak. Okey. Not because of that. Okey, silakan. Sebab kalau kita tengok bidang pengangkutan ataupun kita tengok juga internal combustion engine, enjin pembakaran dalam ni bukan saja digunakan dalam bidang pengangkutan, digunakan dalam bidang-bidang lain juga. Contoh dia power generation, contoh dia heavy duty, off-road. Banyak menggunakan internal combustion engine di mana
bidang-bidang ni adalah perlukan load bearing system yang tinggi, and internal combustion engine is the only one can do that. Masalahnya bukan internal combustion engine, masalahnya adalah minyak yang masuk sama ada petrol dan diesel, itu yang menghasilkan emission. So kita kena buat lebih penyelidikan untuk kurangkan emission daripada bahan-bahan api itu. So bahan api itu akan berubah. Tapi engine itself, it's a very good machine. Okay, has been worked dah 1 tahun lebih, and antara yang paling established teknologi yang boleh digunakan. So setahu dia tak akan pupus, tak akan hilang daripada jalan raya kita pun. Tapi bidang pengangkutan ni akan ada diversification. So contoh dia EV akan ada dia punya tempat dia sendiri. Contoh dia kalau kita tengok city dalam bandaraya, yang penting adalah air quality. So untuk air quality, EV is very good. So kalau dalam sektor bandaraya ni, pandu EV lagi banyak, lagi bagus. Sebab air ni akan semakin bersih. Tapi kalau kita pergi di luar bandaraya, contoh dia highway, contoh dia katakanlah naik bukit, load bearing, angkat barang heavy duty. Yang tu semua internal combustion engine masih yang terbaik. Tapi kena semakin efisien. Sebab tu penyelidikan dalam bidang internal combustion engine ni kena berterusan. So mesti ada orang terus bekerja, terus menjadikan enjin tu lebih efisien. So sekarang diesel engine yang terbaik sekarang dah lebih kurang 53%. Compare dulu tu 30% je. So kalau kita berhenti membuat penyelidikan dalam internal combustion engine, katakan 20 tahun lagi, kita masih lagi duduk dekat 50%. Faham tak? So sepatutnya tak. So kita kena lebihkan usaha ataupun continue usaha kita untuk menjadikan enjin ni lebih baik. Tapi dia kena berlainan. Contoh dia hybrid. Hybrid masih ada enjin dalam tu, tapi enjin yang kecil, enjin yang efisien. Itu penting. Okay? So bukan dia katakan EV ni tak baik, EV ni baik, EV ni ada tempatnya. Tapi kalau tanya saya, adakah semua orang kena pandu EV? Saya rasa tidak. Memang tak boleh pun. Kalau kita kirakan energy consumption EV, kalau 100% semua pandu EV, grid kita pun tak boleh tahan. So it's a combination. So sebab saya kata bidang EV ICE ni tak akan pupus lah. Okey. Saya memang dah bercerita benda ni kepada orang ramai dengan sangat lama bahawa enjin ni dia tak akan pupus, ada kegunaan dia. Cuma sekarang saya harap Profesor dah ceritakan, korang puas hatilah dengan penjelasan. So basically walaupun enjin EV ni dia untuk city driving bagus, tapi enjin biasa, internal combustion engine ni bukanlah kata dia macam tu je. Dia pun sentiasa makin lama makin canggih kan. Jadi dia menjadi lebih kompetitif, lebih mesra alam. Dan macam Prof cakap tadi, isu dia minyak sebenarnya. Sebab karbon tu datang dari hidrokarbon dalam petrol dan dalam minyak tu. Jadi somehow memang ada, kalaulah kita dapat jumpa artificial fuel ke atau fuel yang lain, enjin masih boleh guna lagi. Cuma synthetic fuel, enjin masih boleh guna lagi, tapi kurang pencemaran. Baik, jadi selamat datang ke Control Room Engine Testing Lab ni. Jadi control room ni ada banyak komputer yang mana sebab tu buat testing tu pelajar-pelajar dan juga researcher akan duduk dekat sini mainly untuk safety. Enjin kita tu ada dekat luar sana. Tak bolehlah kita duduk dekat sangat dengan enjin sebab benda tu agak bahaya. Jadi duduklah dekat sini dalam control room, dan dekat dalam control room ni kita boleh mengambil ataupun logging data-data yang datang daripada enjin tu, dan juga boleh kontrol apa yang enjin tu buat. So segala parameter akan dikawal daripada control room ni. Jadi jom kita tengok satu persatu monitor ni ada apa. Okey, jadi untuk monitor yang pertama ni dia akan tunjukkan dyno punya controller. Jadi dynamometer ni akan bagi load untuk setiap RPM enjin yang kita nak test tu. Kemudian skrin yang kedua menunjukkan data-data yang masuk ke dalam data acquisition system. Jadi nak logging data, apa benda data yang kita nak, berapa laju data tu nak di-log setiap saat, semuanya ada dekat sini. Kemudian engine parameter akan ditunjukkan di sini. Ini adalah Motec punya ECU manager. Ini adalah run yang diorang dah test. Sekarang ni punya interface lagi canggih rasa saya. Memang ada warna-warni dan sebagainya. Kalau ini daripada Motec dan ini daripada Max punya ECU. Jadi memang kena ada dua ECU, satu kontrol petrol, satu kontrol hidrogen. Dan dekat sini adalah knock monitor. Knock monitor ni kita nak pastikan supaya enjin tu tidak knocking waktu tengah testing.
Data knock monitor ni diambil daripada device yang macam ni. Dan yang bestnya device ni dia ada output dekat sini tau. Output ni boleh sambung ke speaker ni. Speaker ni bukan sebab nak dengar lagu KRU tau. Sebab kita nak dengar knocking tu. Jadi speaker ni lah yang disambung kepada output dekat sini. Dan kalau anda perasan, dekat atas meja ni juga ada beberapa button yang besar-besar warna merah ni. Jadi yang pertama ni adalah motor punya starter. Yang kedua dan ketiga ni adalah untuk stopkan enjin dan juga stopkan dyno. Basically kalau apa-apa berlaku, stop enjin dulu. Sebab enjin tu yang memberi power kepada semua benda. Jadi kalau dah stop enjin tu, insya-Allah selamat. Okey, jadi korang dah tengok kan, tour control room ni memang canggih. Semua benda boleh dikawal dari dalam ni. Sebab enjin tu bila dia tengah operate memang akan panas dan benda tu kan berputar. So agak bahaya kalau kita nak duduk betul-betul dekat tepi enjin tu. Jadi sebab tu kita ada control room yang macam ni. Okey, balik kepada Profesor Serita. Sebenarnya saya ada soalan yang sikit panas sikit lah kepada Prof ni. Ramai yang tanya dekat saya. Jadi saya tak tahu nak tanya siapa. Saya tanyalah dekat Prof. Kita kan ada research facility yang hebat macam ni. Tapi sampai sekarang masih sangat susah untuk produce engine sendiri. Untuk kegunaan orang Malaysia sendiri. Jadi apa cabaran dia sebenarnya Prof? Okay. Actually saya pun tanya soalan tu sendiri. Saya pun. Pendek cerita. Kita kat Malaysia ni, kita ada teknologi, kita ada skill nak buat enjin sendiri. Kita pernah buat pun sebelum ni pun, Malaysia pernah keluarkan enjin sendiri. Tapi untuk pengeluaran enjin secara komersial, dia bukan saja bidang teknologi yang penting. Dia juga penting dari segi economy of scale dengan bidang bisnes. So bidang bisnes dengan bidang economy scale ni bukan di bawah kita lah. Kita dekat universiti ni kita nak membina teknologi. So dari segi know-how dan juga teknologi yang perlu untuk membuat enjin sendiri dalam negara kita ni, kita dah ada. Tapi dari segi scale, mungkin tak ada kat Malaysia. Sebab tu dari segi bisnes, untuk orang invest, mungkin tak cukup lagi kat Malaysia. So sebab tu tak jadi. Tapi kalau orang kata Malaysia ni dah lama, kita dah ada industri otomotif dah 30 tahun lebih, ada banyak fasiliti, kita claim fasiliti terbaik kat sini sana, mengapa tak boleh buat lagi? Padahal boleh je. Tapi siapa nak beli? Ada tak economy scale? Itu lagi penting. So untuk pengeluaran tu dia bukan saja teknologi. So kita punya fokus dekat sini, okey, kita jangan fokus untuk pengeluaran enjin. Kita fokus kepada jadikan komponen tu lebih baik. So kita bina teknologi, kita jadikan komponen-komponen enjin ni lebih baik supaya yang tu boleh di-adapt daripada enjin sedia ada. Contoh dia antara salah satu program yang kita tengah buat sekarang ni, kita ambil enjin diesel yang sedia ada ni, boleh tak kita jadikan enjin diesel ni lebih efisien, lebih kurang kurang pencemaran. Apa kali sebab kita cuba testing, boleh tak enjin tu bekerja dengan blend hidrogen pula. So dia bukan saja main masuk je hidrogen, kita kena improvise komponen-komponen yang terlibat. Yang tu kita tengah buat. So bila benda tu jadi, kita dah boleh apply. Yang tu lagi baik penggunaannya untuk sektor Malaysia daripada kita fikir macam mana kita nak buat satu enjin sendiri. Sebab itu bukan kerja satu institut atau satu orang. Itu perlukan banyak bidang. Bidang teknologi, bidang business, bidang finance, and semua must come together. Saya cuba relatekan apa yang Prof sampai ni dengan situasi industri semasa kita lah. Kadang ada company kereta ni, dia kata dia buat kereta, tapi enjin tu pun dia beli dari orang lain. Betul lah. Jadi dia pun tak mampu nak produce enjin sendiri sebab economies of scale tadi. Exactly. Kemudian saya lihat orang yang hantar komponen dekat sini, mungkin dia hantar komponen tu 7 tahun sebelum komponen tu masuk dalam enjin dia. Betul. Jadi kalau kita buat enjin kita makan masa 5 tahun, lagi 5 tahun tu sebenarnya orang dah tak nak dah enjin tu. Orang nak enjin lain pula. Jadi itu satu lagi cabaran lah, terutama bila kita tak ada economies of scale ni. Jadi sebenarnya nak buat enjin ni bukan satu benda yang mudah lah, Prof. Bukan mudah. Tapi dari segi teknologinya tu, kita sebenarnya dalam negara ada kepakaran yang cukup. Okey, tapi itulah ada banyak lagi faktor lain kita kena fikir. Jadi tak apa, sebab tu kita buat video macam ni untuk semua rakyat Malaysia aware kita ada kepakaran tu. Dan untuk bangunkan kepakaran ni, terutama untuk rakyat Malaysia sendiri, saya yakin UTM sangat welcome pelajar-pelajar datang. Jadi Prof, kalau ada kata-kata untuk pendengar-pendengar semua? Boleh. So UTM ni adalah antara universiti yang pertama untuk offer kursus otomotif. Okay, and kita antara yang terbaik lah
Sekarang kat Malaysia ni ada juga universiti lain. Tapi kalau spesifik kepada UTM ni, kita ada sejarah, kita ada historical, kita ada pengalaman penyelidikan dan juga pengalaman pengajaran bidang otomotif yang jauh berpuluh tahun. Okey, so untuk sesiapa yang berminat, contoh saya tahu, macam tadi kita bincang tadi, adakah EV akan ambil alih daripada internal combustion engine? Sebenarnya tidak, semuanya ada dia punya penggunaan dia sendiri. So dari segi internal combustion engine spesifik kepada institut kita ni, kita banyak membuat penyelidikan untuk menjadikan internal combustion engine lebih baik. Sama ada kita buat perubahan dari segi bahan api ataupun kita buat pembaikan dari segi operasi enjin tersebut. Dekat sini kita ada kursus, kita ada dari segi bachelor degree, kita ada masters, kita ada PhD dan kita ada pakar-pakar yang banyak bekerjasama dengan industri dekat luar. So bagi sesiapa yang berminat ni, boleh je kontak kita atau berhubung dengan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih tinggi. And saya welcome, datang ke UTM untuk belajar bidang-bidang ni supaya kita tahu apa yang berlaku secara semasa dan kita boleh menghasilkan lebih kepakaran dalam negara kita ni dengan orang Malaysia dalam bidang internal combustion engine. Terima kasih Prof. Dan itulah jemputan Profesor kepada anda semua. Jadi kalau dah lama anda minat dengan enjin ni, kalau kata anak anda pun dah develop minat untuk bidang mechanical, untuk bidang enjin, boleh hantarkan pertanyaan kepada Prof Surita untuk tanya apakah next step. Macam mana kalau dah graduate tu mungkin nak masuk master boleh, PhD boleh. Kalau sebelum graduate mungkin dari tingkatan 5 tu macam mana nak join program ke UTM. Email Profesor saya akan letakkan dekat description dekat bawah.